Pertama kali korang nak travel DIY, apa yang korang kena buat? Make sure korang save video ni, okay? First kali, korang kena pandai pilih destinasi mana yang korang nak. Korang survey je dekat TikTok, banyak tau tempat yang cantik-cantik. Yang kedua, pemilihan luggage ataupun beg yang korang bawa. Kalau nak jimat, korang ambil hand carry 7 kilo je. Contohnya macam luggage yang Kak Jim boleh bawa ni, saiz dia 20 inci, memang selamat untuk korang masuk ke dalam KB. Dan lebih selamat sebab dia ada safety lock dan jimat ruang. Paling penting, harga murah dan tahan lasak. Kalau korang nak, tekan je dekat beg kuning, okay? Nombor 3 ni, ramai sangat orang buat silap. Make sure korang kena datang awal tau. Okay, untuk KLIA 1, kalau korang nak cari parking, korang tengok je signboard dia dekat blok B. Lepas dah parking, korang kena cari skrin besar ni untuk korang tahu dekat mana gate korang. Yang paling utama, penting tau, korang kena check korang punya status perjalanan. Lepas tu baru korang boleh print boarding pass. Korang yang sampai awal dekat airport, tak perlu risau. Korang cari je tempat rehat ataupun ruang menunggu. Banyak je tempat yang korang boleh rehat. Cumanya korang kena pandai bawa diri. Sementara nak menunggu tu, korang chill je, lepak mana-mana kafe, makan-makan. Last sekali baru masuk balai pelepasan. Yang nak travel tu, apa kata korang save video ni dan share, okay? Nak lebih banyak tip, jangan lupa follow Jemela Melaka, okay? Bye, Assalamualaikum.